kerana saya mempunyai pendirian daripada awal, ya. Parti juga mempunyai pendirian daripada awal. Kita tidak akan pernah lakukan tebuk atap kepada kerajaan yang ada sekarang ini, dan kita akan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ini hingga tamat penggal. Bila penggalnya yang akan diumumkan nanti, ianya adalah penggal yang secukupnya sebelum pilihan raya umum ke-16 diadakan. Datuk Sri, kerjasama dengan pembangkang tu adakah juga nak revive balik muafakat nasional? Kita tidak mahu bernostalgia menggunakan apa-apa nama yang pernah dicadangkan dahulu, dan kita belum memutamatkannya lagi. Itu sebabnya perincian penting, kerana kita tidak mahu dipatuk oleh ular yang sama bagi kali yang kedua di tempat yang sama.